Yang masalah dua cukup kan? 10 orang kena. Okey. Game ni seorang kena sebut satu perkataan yang saya akan bagi dan seorang lagi kena teka. Antara lelaki dengan perempuan, dia kena habiskan berapa banyak, paling banyak perkataan dia menang. Faham Contoh. Contoh. Kita bagi contoh. Okey, belum? Sudah bagi dulu. Dengar tak dengar? Kau tak dengar? Bawa tak dengar. Tiba-tiba jadi pekak lah. Bawa tak dengar? Okey, tak dengar lah tu. Kali pekak dah. Yang pokoknya kelakar. Kita jauh tadi. Bapak suka kelakar. Lagi lah, betul. Dah ni lah nak betul. Dengar. Okey. Ayat dia kacang. Belum lagi. Belum. Pakcik Belum. pelikat Tak pink. suka tu. Pakcik pakai pelikat pink. Kau gitu. Pakcik pakai pelikat pink. Tapi kau jangan cakap kuat-kuat. Belakang sini. Oh, bisu. Cakap je lah kau. Teka. Awak ni cepat. Okey. Abang kena teka apa yang manja. Cakap. Pasal. Okey. Kau bisu. Manja. Hai, yang kau cakap tu. Boleh. Cakap boleh. Dia tak dengar. Cakap boleh. Pakcik. Saya berikan. Boleh keluar. Dia tak dengar. Tak dengar. Cik makan. Tak boleh. Ini bukan bisu kelas. Pakcik makan. Pakai. Pakcik Makan jamu pink. Action tak boleh tau. Tak boleh. Dia kena satu je lah action atau cakap. Cakap je lah. Sebab dia pakai telefon. Cakap je kuat-kuat. Tak apa. Tak dengar pun. Faham mata orang. Okey dah. Okey, 2 dah. Kita akan buat 2 minit Dah berapa dah ni? Dah 5 minit dah. Ni try je. Pak Mat Teh. Lu. Pak Mat tempe. Enggak. Pop. Milo cakap Milo. Dengar. Manis. Manis. Masuk.
Mulut. Okey, 3. Terdengar. Terdengar eh.